Gam 3 second ni kita titikkan di atas candak ni. Titikkan supaya dia melekat. Okey, titikkan. Tak banyak kita cuma layur supaya dia menerik orang kata menerik. Guna tak banyak. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey. Alhamdulillah, untuk video kali ni aku tak pergi mancing. Sebabnya biasa aku mancing di Sungai Pahang, sebab Sungai Pahang sekarang ni pun keruh. Jadi kita buat video tutorial lah. Kebetulan sekarang ni musim mencandat sotong tengok. Hangat sekarang ni musim mencandat sotong. Jadi untuk video kali ni aku nak buat video tutorial cara nak menukar kain candat sotong ni. Okey. Contohnya candat dekat depan aku ni ada candat jenis dual Easy Slim. Okey. Jenama dual Easy Slim. Jadi kalau siapa yang biasa candat sotong ni mesti akan tahu sotong ni dia punya gigi dia memang sangat tajam gigi dia tajam. Jadi dia boleh mencari kain-kain sotong ni, kain-kain yang ada pada candat ni sampai koyak macam ni. Cuba tengok. Sampai koyak. Okey, sampai koyak macam ni. Gigi sotong memang kuat lah. Memang tajam-tajam. Dia boleh cari kain-kain sotong ni sampai jadi macam ni. Ni semua bekas-bekas ni lah. Bekas-bekas apa nama ni? Candat telah dicari oleh sotong. Memang tajam dia punya gigi dia. Jadi kita pun faham candat. Contoh ya macam candat Easy Slim ni bukan murah tau. Satu candat ni RM30, RM33. Kalau musim tengah panas RM35. Jadi kalau kita beli, kita guna, kalau dah jadi macam ni takkan kita nak buang jadi kita boleh repair lah. Jadi untuk tutorial ini aku nak kongsi cara macam mana nak repair kain pada pada candat ni. Okey. Kisah dia macam ni. Kisah dia sebenarnya macam mana aku tahu ni. Sebab ni pun atas pengalaman tekong lah. Rasanya tahun lepas aku ada pergi candat dekat Balok Dekat Balok ada satu tekong tu dia tengok kami bercandat. Kemudian kami pun cerita lah dekat dia. Ni candat ni sotong ni gigi tajam. Dia boleh tarik, dia boleh gigit kain candat ni sampai koyak. Lepas tu dia kongsi satu tip. Dia kata nanti beli kain kain candat, balut semula candat yang rosak tu. Okey, tanpa melengahkan masa, cara-cara nak custom ataupun cara-cara nak DIY candat ni. Yang pertamanya, bahan-bahan dia kita perlu ada. Yang pertamanya kain candat. Ni kain candat. Kain candat ni aku beli kat Shopee Okey, kalau kita tengok kain dia ni, tengok. Dia merelik-relik kain dia ni. Mungkin ni salah satu sebab. Kain ni korang boleh beli kat Shopee tapi harga dia memang agak mahal sikit lah. Harga dia agak mahal sikit. Ni contoh dia lah. Kain EJ Yamashita. Okey, Yamashita kain candat untuk DIY candat. Okey, dia punya harga dia memang agak mahal lah. Untuk 30 cm kali 20 cm harga dia RM22. Kalau kau dapat murah lagi terpulang lah. Jadi kain ni memang kain sangat sensitif pada cahaya dan kilauan. Diperbuat daripada bahan bermutu dan tidak meleput. Custom request daripada Vietnam. Okey, jadi aku nak kongsi lah macam mana cara kita nak repair. Okey, kemudian yang kedua, kita perlu ada istilah candat yang rosak. Okey, candat yang rosak. Kemudian ada gam. Ni gam 3 second. Gam 3 second saja kita guna. Jam 3 saat. Okey. Kemudian lighter dan gunting. Alright. Jadi mula-mula sekali kita perlu buang. Okey, ni contoh candat yang rosak tu.
So kita buang lagi ni. Yang cari-cari ni kita buang. Kita tak nak ini. Kita nak tukar yang baru. Selesai, kita cabut dia punya kain dia. Kemudian kita, yang keduanya, kita gunakan kain ni. Okey ni, kain ni. Kain ni kain kilat ni kain untuk candat. Untuk DIY candat. Kita akan potong sikit sebab kita nak guna sikit. Okey, kita akan potong sikit kain ni. Kita pakai selapis saja tak perlu 2 lapis. Pakai selapis saja. Jadi kita akan potong sikit. Kain ni mahal kan? Okay, kita akan guna sikit. Okay. Kita guna selai. Kita guna selai ni saja. Sekeping ni dalam anggaran dalam 10 cm 10 cm apa? Dalam 5 cm ke 6 cm macam tu. Untuk kita balik pada candat ni. Pada body candat ni. Jadi nanti kita akan gam. Okey, kemudian step yang ketiga, kita nak gam. Ni kita nak gam. Kita menggunakan gam 3 second. Gam 3 second Okey, untuk penggunaan gam ni kena lebih berhati-hati lah. Sebab kita nak gam dekat candat ni tak banyak Kita gam sikit supaya dia melekat. Kita bukan gam satu badan tu. Okey, bermula sekali kita lipat kita lipat kain ni pada candat ni. Okey, kita lipat macam ni. Dan kita tarik tegang sikit di bawah candat ni, kain dia. Kita tarik kain di bawah candat ni bagi tegang. Okey. Supaya kita senang kita nak gam di sebelah atas candat ni. Okey, kemudian kita ambil gam 3 second ni, kita titikkan. Titikkan di atas candat ni. Titikkan supaya dia melekat. Okey, titikkan. Tak banyak kita cuma layu supaya dia menerik orang kata menerik. Guna tak banyak. Okey. Kemudian kita biarlah dalam anggaran dalam 3 seminit ke kita bagi dia betul-betul kering. Lepas tu baru kita boleh lepaskan. Okey, setelah tulang belakang kering, setelah yang bahagian atas ni kering, jadi kita nak gam di sebelah kanan. Okey, ni kanan ni kiri. Kita nak gam pula di sebelah kanan candat ni. Okey, jadi di sebelah kanan ni kita tarik. Okey, kain ni kita tarik di bawah perut candat ni. Okey. Kita buat satu-satu. Kita tarik bagi tegang. Kita tarik bagi tegang. Okey, dan kemudian kita gam. Okey, kita gam di sebawah perut di ni kita gam di bahagian perut candat ni. Kita titiskan gam di bahagian perut candat ni. Okey, bagi dia tegang. Kita ambil 2 set saja gam di bahagian atas dengan bawah perut. Tepi tak perlu gam. Okey, kita tunggu dulu.
Kemudian kita tarik di sebelah kepala. Di sebelah kepala ni kita tarik bagi tegang. Di sebelah kepala ni. Okey, di sebelah kepala ni kita gam juga. Di bawah kepala. Okey. Kita tunggu sampai dia kering. Okey, setelah dia dah melekat dengan sempurna. Okey, jadi untuk lebihan kain ni, yang sisi kanan tadi kita potong kita nak buang sebab kita tak guna. Ini perlu menggunakan gunting yang tajam kalau gunting tumpul payah nak buat ni. Okey, kita buang yang mana tak perlu tu. Yang lebihan tadi kita potong. Okey, kemudian kita gam pula kain di sisi satu lagi pun sama. Kita tarik tegang dan kita gam Okey, tarik tegang dan kita gam di bahagian perut. Okey, dan bahagian kepala Okey, dan kita tunggu dia kering. Okey, kemudian setelah kita gam kedua-dua sisi, kita nak gunting kita nak gunting perca-perca kain yang lebih ni. Kita tak nak ini. Kita gunting kemas. Ni mata candak ni kita ni seloknya pakai pisau kita buka mata candak ni. Mata dia kita jangan bagi mata dia terbalut. Kita buang kain kat mata dia ni. Okey, kita buang. Satu, dua. Dan kita gam lah di sekeliling mata dia ni. Sekeliling mata ni kita gam. Okey, siap geng. Kita biarlah dalam 1 minit. Jadi macam inilah rupa dia selesai kita DIY kain candak menggunakan kain Yamashita ni. Ini brand Yamashita. Sama je, lebih kurang je. Kalau tengok dia punya skin candak ni lebih kurang yang macam original. Dia punya skin kain yang original punya. Okey. Jadi ini sebagai alternatif
bagi yang ada banyak candak mahal tapi semuanya dah koyok. Jadi kita ni adalah salah satu cara jimat lah, kita DIY sendiri menggunakan kain candak ni. Jadi inilah hasil dia. Jadi semoga membantu. Ok geng, jadi yang mana baru jumpa channel aku ni, jangan lupa subscribe, like dan share lah. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi pada video yang berikutnya. Assalamualaikum.